Ini korang tak payah pergi belajar pun kau boleh buat tau dengan cemerlang. Ini mesin welding MIG tanpa gas inverter. Kau tengok kat sini dia tulis apa ni? DC inverter welding MIG tanpa gas. Selalunya kalau kita gunakan welding tanpa gas ni, tarik dia bersepah, asap dia tebal. Tapi yang ini kau tengok aku welding Aku tunjuk aku welding kat sini Ni dia punya ni lah. Okay, kalau boleh nampak Pak, aku dah ini nampak letak relax je. Relax je Nampak? Senang je nak welding. Hasil dia macam mana kau tengok je Aku tunjukkan dengan korang Okay, ni hasil dia. Nampak? Lekat tak? Ni. Ni apa ni? Ini C-channel tau. Maksudnya besi nipis. So kalau besi tebal macam ni, lagilah kacang nak welding besi tebal macam ni, tarik sajalah kau. So hari ni aku berani recommend lah dengan korang. Ini paling senang. Tak payah pakai rod dia semua duduk kat dalam ni. Ni rod 0.5 kilo saja. So yang ni kau boleh cari dekat hardware, ada jual dia punya rod dia. Cara nak handle dia senang, current pun tak pakai banyak. Nak welding dia, kau tengok sini. Aku welding tu aku cakap tadi. Korang tak perlu pandai welding pun, kau boleh welding. Letak saja ni. Harga dia mahal ke bang? Harga dia tak mahal, sungguh saya cakap. Kau tengok kat dalam beg kuning, saya letakkan dia punya harga dia. Yang ini sangat-sangat berbaloi untuk korang simpan, sangat-sangat berbaloi untuk korang beli. Okey? Sebab kalau korang pergi dekat hardware, harga dia memang mahal. Sungguh saya cakap dengan korang. Yang ini, lembut dia welding. Allahu Akbar. Korang tak perlu nak pergi masuk kursus timpalan lah. Confirm kau boleh buat. Yang ini sangat-sangat senang lah. Saya rekomenkan lah. Yang ini, nampak? Ini dia punya panel dia ni. Dia boleh jadi MIG. So, dia ada datang juga untuk rod biasa. So, korang boleh pakai untuk rod Arca juga pun boleh juga. Tapi, kalau dah ada MIG, pakai MIG je lah. Lagi senang. So, yang ini, ringan pun ringan. Saya letakkan kat dalam beg kuning. Kalau korang nak, korang pergi grab cepat-cepat. So, yang ini kabel dia punya untuk welding Arca dia tu. Maksudnya, dia boleh pakai 2-in-1. Arca boleh, MIG boleh. Sangat-sangat senang nak guna. Saya rekomenkan sangat-sangat. Kau pergi dekat dalam beg kuning, kau ambil welding MIG inverter tanpa gas ni. Memang baik punya. Okay? Assalamualaikum.